Okey, so saya nak buat pasal board. Mula-mula saya ambil line. Saya buat satu garisan ke sini, pastikan on-kan ortho 25. Awak enter. Lepas tu garisan ni awak offset ke atas 33. Macam ni. So garisan ni boleh padam. Lepas tu garisan ni awak offset ke bawah 200. Lepas tu awak tutup. Lepas saya buat awak sini ke sini. Okey. Lepas tu awak offset garisan ni ke sini 203. Macam ni. Dan garisan ni bila awak dah offset garisan ni, offset ke sini 50, sini ke sini 50. Garisan ni awak extend ke sini. Extend. Lepas tu awak trim, yang lebih ni awak boleh trim. So saya buat dah siap. Okey. Lepas tu untuk buat di sebelah ni awak mirrorkan sahaja. Saya buat contoh. Okay, saya padam ni semua. Saya padam. Okay, saya ambil setengah dia. Macam ni panjang pada A ke B ni 5200. Saya offset 5200. Saya bahagi 2. Macam ni. Lepas tu saya select bumbung di sebelah ni yang dah siap ni. Saya pilih. Dan di atas ni, ok, saya mirrorkan MI. Enter. Saya klik di sini. Ok, pastikan awak gerakkan mouse ke bawah. Awak klik. Erase source object. Tekan no. Enter. Ok, so dah ada di sebelah sini. Ok. Ok, itu untuk buat fascia board.